Haiwan kecil yang tak boleh mati, rahsia beruang air. Pernah dengar pasal beruang air? Jangan terkejut, walaupun namanya comel, haiwan ni mungkin makhluk paling kuat di seluruh planet. Beruang air, atau nama saintifiknya tardigrade, saiznya cuma setebal sehelai rambut manusia. Tapi jangan pandang kecil, haiwan ni boleh hidup di tempat yang semua makhluk lain dah lama mati. Bayangkan, dia boleh bertahan bila air mendidih lebih 100 darjat Celsius. Dibekukan dalam ais negatif 200 darjat Celsius. Dibuang ke angkasa tanpa udara. Dan tetap hidup macam tiada apa berlaku. Macam mana dia buat semua tu? Rahsianya, beruang air boleh mati palsu. Apabila keadaan jadi teruk, dia akan keringkan seluruh badannya sampai 99% air hilang dan masuk ke mod tidur khas yang dipanggil kriptobiosis. Dalam keadaan ni, jantung berhenti, pernafasan